Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu kepada anda pecinta sukan futsal di negara kita khususnya. Untuk kami bawakan kepada anda aksi siaran secara langsung bagi perlawanan seket yang kelima di hari yang kedua. Dan untuk PFA Order Sarawak dan juga ATM, perlawanan tumpuan ketika ini ada tolakan yang jelas di situ dilakukan. Sepakan percuma pantasnya dilakukan dan peluang terbuka untuk memberikan jaringan yang pertama buat PFA Order Sarawak. Menerusi Azrina Syamin, sedikit tinggi, terus saja dikawal oleh PFA Order Sarawak, memiliki sedikit ruang tampanan dan hampir-hampir saja berjaya. Dan satu percubaan dan percubaan kedua juga dapat kita lihat. Cari Murhim Mukri. Dan sepakan yang akan dilakukan bagaimana kali ini. Jaringan dari Imran Samsudin. Dengan pusana penuh PFA Order Sarawak 1, ATM 1.